Jangan sebut UMNO ataupun Saran ini bukan isu tentang parti. Bukan semua salah ahli politik. Ini adalah penjawat awam yang diberi kuasa. Tiap-tiap kali tuan-tuan masuk, tuan-tuan punya kemaruk politik, tuan-tuan duk cerita UMNO, tuan-tuan duk cerita PAS. Sampai bila-bila pun tuan-tuan. Orang-orang yang makan rasuah di peringkat pentadbiran kerajaan, dia akan rasa selesa. Tiap kali kejahatan berlaku, kita menyalahkan ahli politik. Matematik undang-undang ni, bagi orang yang melanggar undang-undang ni, dia heran apa? Sebab dia ada kira matematik dia. Kampung kita sekarang membangunkan rumah di tanah ni, di tanah bukan kerajaan atau tanpa permit, saya baca dalam surat khabar, kompon RM50,000. You boleh fikirlah kalau besarnya tempat dia buat, lamanya tempoh sampailah nak boleh sampai menteri besar kena cakap nak kena roboh. Kalau 4 tahun, dia good business. Pelarian telah digerakkan oleh syarikat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Malaysia pun, kita pun menjadi hairan bagaimana sebuah rumah boleh dibina. Di sebelah kampung saya di Alostar pun adalah kampung Rohingya. Tanah tu dipugar oleh kerajaan menghalau saudara mara saya keluar daripada kampung halaman saya di Jalan Lumpur kerana kampung saya ni dianggap adalah tanah rizab kerajaan. Jadi kena keluarlah orang kampung saya, saudara mara saya yang dah duduk situ sejak tahun 1940-an. Keluarlah pada tahun 2015. Tanah tu dikosong, kata kerajaan Naik Kedah dia nak bangunkan apa yang dipanggil sebagai pesisir pantai. Pesisir Sungai Kedah. Tapi hari ini semua tanah tu dibangunkan untuk Rohingya. Dan bukan orang Rohingya bangun. Orang Kedah yang bangunkan. Kemudian sewa pada Rohingya. Jadi pertanyaan. Kalau saya ni, saya balik kampung kan, saya malas lah nak hotkan story tu, naik kan. Gambarkan sebelah kampung saya pun penuh dengan pendatang Rohingya. Okey, orang Rohingya tak buka tanah tu. Siapa nak pergi siasat, pergilah siasat kampung hujung sungai, Jalan Lumpur, Alostar, Kedah. Rumah-rumah tu dibina dengan cantik dan besar. Dan menjadi kampung Rohingya. Di atas tanah yang dulunya saudara mara saya dihalau keluar. Saudara mara saya dihalau keluar kerana kata kerajaan pada tahun 2015 tanah tu nak dibangunkan apa yang dipanggil projek pesisir Sungai Kedah. Saudara mara saya ni dihalau keluar. Sama ada mereka menerima pampasan RM17,000 atau mereka menerima satu rumah flat oleh kerajaan. Ramailah saudara mara saya keluar. Bila keluar tanah tu kosong dan dia berada dalam zon yang sangat cantik tepi sungai besar. Datang orang tempatan, dia bangunkan rumah, dia sewakan pada orang Myanmar. Jadi persoalan yang kita kena faham sekarang ni adalah grey area ni siapa orang tempatan tersebut. Bagaimana orang tempatan tersebut ini meyakinkan pihak berkuasa tempatan untuk membenarkan rumah ni boleh dibuat. Sedangkan dulu pihak berkuasa tempatan yang halau orang tempatan keluar. Jadi saya ambil ni adalah kampung halaman saya. Dan saya sangat bersedih bila saudara mara saya dihalau kerana kebanyakan mereka adalah orang yang tak mampu membeli taman perumahan. Mereka tinggallah beranak pinak dekat situ. Dihalau keluar. Dihalau keluar dengan pampasan kalau mereka mahukan duit tunai dapat RM17,000. Kalau mereka tak mahu wang tunai, kerajaan akan bagi rumah PPR. Pindahlah saudara mara saya yang mana keluarganya kecil, masuklah rumah PPR sebab dapat rumah flat. Yang mana tak mampu, ambillah duit, pergilah cari. Tanah dia kosong. Dan tanah tu kosong, saudara boleh pergi di kampung hujung Sungai Kedah, Alostar. Nampak saja hotel Signature, jalan je terus. Tengok di sebelah kiri, siapa yang tinggal situ. Penuh dan kampung itu lebih besar daripada kampung ketika saudara mara saya duduk. Waktu saudara mara saya duduk di kampung hujung Sungai Alostar Kedah, rumah-rumah mereka kecil kerana mereka miskin. Dan tiap kali mereka memohon bantuan untuk menaik taraf rumah mereka, mereka tak dapat. Kerana rumah itu bukan di atas lot tanah mereka sendiri. Kan betul lah kalau nak mohon tanah, nak mohon bantuan kerajaan, PPR, kita kena ada tanah kita sendiri. Jadi saudara mara saya, teman-teman saya, jiran saya sepermainan sejak kecil, tak boleh dapatlah rumah ni. Kerana tanah ini, tanah rizab kerajaan. Sekarang tuan-tuan pergi tengok. Kalau tuan-tuan masuk kampung hujung Sungai Alostar, yang bangunkan orang tempatan. Bukan saudara mara saya, mereka keluar-keluar, mereka pun terkejut. Tiba-tiba naik rumah baru. Dan mereka sewakan kepada pendatang asing. Kemudian dia reno, kalau tuan-tuan pergi tengok. Untuk saya ni berderai air mata lah. Sebab dulu katanya halau saudara mara saya keluar daripada kampung tersebut untuk tujuan memajukan negeri Kedah. Untuk membina pesisir Sungai Kedah yang cantik. Saudara mara saya keluar. Bila saudara saya keluar, projeknya tak jadi sebab makan berbilion projeknya. Kemudian mereka kata bila dah berbilion, potensi untuk memajukan Kedah ni tak ada. Ni depa ni jangan masuk parti politik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kalender, kalau tuan-tuan tengok jadual penjadalan, bukan pemerintah sekarang. Jadi keluarlah. Sekarang kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan terkejut. Tuan-tuan terkejut, berarti persoalan saya yang membangun orang tempatan. Pihak berkuasa tempatan nampak. Sebab dia bukan duduk dalam hutan, tuan-tuan. Dia duduk dekat highway je jantas. Tuan-tuan naik je jantas je nampak. Nak pergi pantau, tak perlu orang lain bagi tahu. Nak pergi pantau sampai sekarang, siapa saja pergi pantau, dia bukan kampung dalam hutan. Dia kampung yang terbuka. Maka itu bila berlaku peristiwa, saya nak bagi tahu kata, kita bantailah Rohingya ni. Marah saya sebab buat Selamat Malam Rohingya. Saya betulkan Selamat Malam Rohingya tiada kaitan dengan Rohingya tempatan. Selamat Malam Rohingya saya tulis pada 2012 apabila pembunuhan 40,000 orang Rohingya. Termasuk 12,000 kanak-kanak yang dibunuh oleh orang-orang Myanmar. Jadi saya buat lagu tu kerana kempen untuk menyedarkan kita semua orang Islam sedang dibunuh dalam genocide
di Myanmar. Sama juga macam saya buat lagu Rindu Salma. Iaitu menyedarkan orang kita bahawa kebuluran sedang berlaku dengan teruk di Somalia. Itu je saya nak advance. Saya ada pengalaman peribadi. Saya baru balik daripada Kedah 2 minggu lepas. Dan tiap-tiap kali saya balik Kedah, inilah isu yang dibuatkan oleh orang kampung saya. Kerana sedih dulu saudara mara kami dihalau. Tak apalah, bukan dihalau, undang-undangnya betul. Kerana kerajaan nak ambil tanah tu. Demi kemajuan negara, demi kemajuan negeri, demi projek. Kamu pun menumpang atas tanah rezak kerajaan. Kenalah keluar. Kita orang tempatan, kita faham undang-undang. Kita keluar. Nak lawan pun tak boleh. Tapi hari ini kenapa dia menjadi lebih mewah, dia menjadi lebih megah dan jumlah penduduknya lebih ramai daripada saudara mara saya duduk dulu. Kerana orang Rohingya datang dan membentuk satu kampung Rohingya di kampung hujung sungai. Jalan Lumpur, Alor Setak Kedah. Jadi dia sangat tersusun, tuan-tuan. Dia adalah sindiket di mana menghasilkan banyak wang kepada mereka yang menyeluduk pendatang Rohingya. Satu kes yang besar adalah kes yang berlaku di Pairan. Macam mana kita nak kekang? Mereka boleh berlabuh dan masuk. Satu, nak kekang. Kes yang kedua pula, kerana mereka ini adalah pendatang, mereka memerlukan tempat perumahan. Maka kawasan perumahan dibangunkan kerana dia menjadi income, menjadi pendapatan. Bila dia menjadi pendapatan, adalah keuntungan pada orang tempatan. Maka kita nak cari siapa orang tempatan ni. Dan kita nak cari siapa yang melindungi orang tempatan ni. Kerana ada kan pihak berkuasa. Kerana tanah-tanah ni, rezab dia dijaga oleh Jabatan Parit dan Saliran. Kerana dulu Jabatan Parit Saliran yang datang ukur. Jatuh separuh rumah atas saudara mara saya di atas tanah milik Jabatan Parit dan Saliran. Dah kena roboh sebiji rumah. Pindahlah saudara mara saya. Sampai ke kampung ujung sungai. Dan sekarang undang-undang tu tak diguna pakai pula. Dan bukan sekejap, tuan-tuan. Kalau saudara mara saya keluar dengan kampung baru dah nak masuk 10 tahun dah. Dah masuk 10 tahun dah. Jangan sebut UMNO ataupun Saranzi. Ini bukan isu tentang parti. Tuan-tuan selalu salahkan parti. Sebab yang jaga sekarang pihak berkuasa. Bukan semua salah ahli politik. Ini adalah penjawat awam yang diberi kuasa. Tiap-tiap kali tuan-tuan masuk, tuan-tuan punya kemaruk politik, tuan-tuan duk cerita UMNO, tuan-tuan duk cerita PAS. Sampai bila-bila pun, tuan-tuan. Orang-orang yang makan rasuah di peringkat pentadbiran kerajaan, dia akan rasa selesa. Setiap kali kejahatan berlaku, kita menyalahkan ahli politik. Ini mereka yang diberi kuasa. Mereka lah kena bertanggungjawab. Sebab kuasa tu dah sah. Tak perlu pergi ke pilihan, tak perlu buat undang-undang baru di Dewan Undangan Negeri. Tak perlu buat undang-undang baru di Parlimen. Undang-undang tu dah ada. Dan jawatan tu tak kosong, dia diisi. Yang kosong ni jawatan bawah. Jawatan bawah tak isilah, kita nak cut cost. Jawatan-jawatan besar dalam PBT bagi memantau semua tanah-tanah yang diteroka secara haram, yang menjadi pendapatan haram kepada orang lain. Ada. Kalau di tepi sungai, kita ada JPS. Dan kemudian JPS boleh melaporkan pada PBT. PBT boleh laksanakan kuasa. Dan jawatan PBT ini bukan jawatan politik. Ini adalah orang yang telah pun menerima bertanggungjawab bekerja untuk memegang jawatan. Menjaga daerah dan kawasan masing-masing yang telah pun diklasifikasikan sebagai wilayah tanggungjawab mereka. Mereka dah kena buat. Jadi yang dibina ni tak ada kaitan dengan orang politik. Tiap-tiap kali saya cakap dengan tuan-tuan, tuan-tuan jangan kemaruk politik. Kena tegur siapa yang pegang kuasa. Majoriti orang-orang Cina dan orang India tak pegang jawatan dalam PBT. Secara spesifiknya, kita jumpa orang Melayu lah pegang jawatan ni banyak. Maaf nak cakap. Jadi kita tegur penjawat awam yang kebetulannya orang Melayu beragama Islam. Dan kemudian kalau di belakangnya ada ihsan, kita kata salah kalau kamu kesian dengan membelakangkan undang-undang. Tapi dah tentulah kita percaya di belakangnya ada wang. Kerana rumit untuk kita tak percaya di belakangnya ada wang. Oh, dibuat ni kerana kasih sayang. Oh, dibuat ni kerana simpati. Mustahil lah. Kerana bidang kuasa kamu tak membenarkan kamu bersimpati dan berihsan. Kerana undang-undang telah bertulis. Undang-undang tulis ni tak boleh ditolak dengan budi bicara. Sebab undang-undang tu solid. Mengatakan kawasan ni tak boleh dibangunkan rumah. Lebih menyedihkan. Dulu kamu keluarkan orang tempatan. Kamu keluarkan semua penduduk tempatan di atas ke bawah tanah ni nak dirancang untuk dimajukan apa yang dipanggil pembangunan pesisir Sungai Kedah. Tak apalah orang tempatan keluar. Di mana kamu kata ihsan tak boleh pakai lah sebab dah duduk lama. Saudara mara saya pun duduk berketurunan kampung tu. 3 keturunan dah duduk. Jadi sampai yang ketiga ni tanah ni nak dimajukan. Nak pelebaran Sungai Kedah dan segala macam. Kita terimalah. Tak boleh marah. Sebab undang-undang bertulis di situ. Sekarang kita nak tanya. Undang-undang yang sama dah dipadam ke? Bila saudara mara saya tak pernah bayar sewa. Saudara mara saya tak bayar apa-apa kepentingan. Duduk je kerana mereka dulu adalah orang-orang yang datang daripada pedalaman dan miskin. Mereka tak mampu membeli rumah-rumah di negeri Kedah sekitar tahun 40-an, 50-an dan 60-an. Bandar Alor Setar baru maju, masuk cek makan dalam bandar, tak mampu beli rumah. Bukalah tanah-tanah Kampung Kilat. Kampung Kilat ni banyak yang tutup. Tinggallah berapa kampung kilat di tepi sungai. Dan kita faham. Hari ini kamu menuntut mengatakan tanah ini bukan tanah milik mereka. Mereka kena keluar. Dah cukuplah 3 keturunan duduk situ. Kita pun faham. Kalau guna ayat kasar kan. Berapa keturunan lagi kau nak duduk percuma. Maka keturunan yang rasa malu ni keluar. Tapi kita tanya sekarang. Kenapa pula undang-undang tu tak dipakai sekarang? Dan kenapa dia naik secara terbuka? Kalau di tempat-tempat lain tu kena masuk. Kalau kampung jalan, kalau kampung hujung sungai Jalan Lumpur, Alor Setar Kedah ni tuan-tuan. Daripada atas jambatan nampak. Janganlah kata pihak jabatan tak nampak. Kucing yang duduk dekat pihak PBT pun tahu. Boleh bagi tahu buah dia dekat sana ada. Tak perlu orang sebab ketara. So itulah saya pulangkan balik soalan di tengah-tengah semua orang marah ni.
Saya kata sebenarnya, kita tak patut sampai ke tahap ini. Kalau pihak berkuasa tempatan memantau. Dan kita pun tak mau tuduh PBT ni adalah selubuk rasuah. Tak elok bunyi dia. Tapi menimbulkan prasangka bahawa kalau bukan kerana pendapatan yang dijana, apakah benda ini akan berlaku? Jadi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, dia merosakkan seluruh benda. Perbuatannya rosak, pandangan kita pun menjadi rosak. Kepercayaan kita juga menjadi rendah pada pihak berkuasa tempatan. Dulu panjang dah video saya pasal kes pokok durian. Sekarang sama juga. Lepas tu semua nak kena jawab. Saya pun tak faham bila berlaku kan. Semua soalan seolah-olah tak ada orang nak menjawab. Datang ahli politik jawab. Kita dah nak robohkan. Datang. Tapi kita nak tanya kan, siapakah penjawab yang jaga? Kita nak tengok betul-betul dalam setiap daerah ni, kalau adalah pembangunan ni, dan bangunan ni dibina secara haram, siapakah ketua yang berkuasa dalam daerah tu? Kita nak nama dia. Tuan apa. Dia pegang jawatan ni bila? Siapa ganti dia jawatan ni bila? Supaya kita tahu, kamu yang memegang jawatan ni, yang membiarkannya. Kemudian kamu meletakkan rakyat dalam keadaan tegang dan kita menjadi hampir orang yang kejam kepada pendatang asing. Kerana kamu enggan. Buka carta tu kita nak tengok. Ketika kita lapor, kita lapor tak ada apa. Ketika lapor, tak ada apa. Kita nak tengok laporan-laporan yang dibuat daripada tahun-tahun tempat ni dibina. Siapakah yang berkuasa untuk melaksanakannya? Itu masalah dia. Jadi akhirnya, rakyat ni menjadi orang yang kemudian hujung kemarahan. Hujung pintu kemarahan. Kita marahlah semua bangunan ni naik dan semua benda kita rasa apa ni undang-undang dalam negara kita. Kemudian marah kita macam mana? Saluran kita pergilah marah orang politik. Tapi kita tanya, yang sebenarnya bukan. PBT adalah satu institusi yang telah pun dibina secara betul. Cara berfungsi. Kamu tak perlu tunggu menteri kerana undang-undang tu tak perlu dipindah hari-hari. Sebelum orang Myanmar datang pun, kamu dah pakai undang-undang tu untuk orang tempatan. Sebelum orang Rohingya datang pun, kamu dah pakai untuk orang tempatan. Itu kamu telah tak mengalau lah. Kamu telah meminta keluar. Orang-orang ni keluar. Orang-orang ni berada di atas tanah yang kamu sebut macam-macam. Nak saman lah, hantar surat lah, sampai surat merah menggementarkan arwah nenek moyang saya, arwah-arwah mak saudara saya ni. Tak pernah tengok surat merah daripada PBT. Siap dengan tuntutan untuk saman mahkamah. Keluarlah orang-orang tempatan ni. Kerana hormatkan undang-undang dan takutkan surat merah. Sekarang saya nak tanya, habis ke dai warna merah ataupun surat merah tak dicetak semula? Kerana bekalan kertas menjadi kurang. Kalau satu orang berniaga dalam dunia yang dia tak pedulikan apa masyarakat cakap, dia tak apa. Buat je. Nanti 4 tahun pula baru dia cakap. Kalau 4 tahun, setahun ni untung 1 juta, kita buat benda ni, kita dapat 4 juta. Orang roboh, kita roboh lah. Roboh kita baru rugi 600,000. Maka dia akan jadi satu kaedah yang orang dah boleh baca matematik undang-undang. Matematik undang-undang ni bagi orang yang melanggar undang-undang ni, dia heran apa? Sebab dia ada kira matematik dia. Compound 50,000 je tuan-tuan. Compound kita sekarang membangunkan rumah di tanah ni, di tanah bukan kerja atau tanpa permit, saya baca dalam surat khabar, compound 50,000. You boleh fikirlah kalau besarnya tempat dia buat, lamanya tempoh sampailah nak boleh sampai menteri besar kena cakap nak kena roboh. Kalau 4 tahun, dia good business. Good business kerana kita grey area, orang tak tahu kita. Orang yang berdalam garis putih kita yang protes. Orang garis hitam, ahli politik yang kena hukum. Dimarah kerana tak menjaga negeri dengan baik. Dia duduk dalam grey area. The big money, the big business ni duduk dalam grey area. Antara orang yang meneroka dan membangunkan rumah dan pihak PBT yang berkuasa untuk menguatkuasakan benda tersebut. Sebab dia bukan perlu undang-undang baru. Sebab tu saya katakan, tiap-tiap kali kita nak marah kerajaan negeri, kita nak terima kerajaan persekutuan, kita kata baik kerajaan persekutuan ni fikir tentang peluang pekerjaan, anak-anak kita yang menganggur dan tak ada kerja. Kerajaan ni fikir tentang penyelesaian lebuh raya dan jalan raya yang menjadi padat dan itu mengganggu segala bentuk ekonomi, menyediakan lebih. Biar dia fikir benda tu. Yang PBT ni, kamu dah ada undang-undangnya. Jabatan Parit dan Saliran, kamu dah ada undang-undangnya. Dah dibuat lama untuk memudahkan kamu bekerja. Tapi sedaplah kamu duduk dalam grey area sebab kamu tak pernah kena punishment tu. Bila rakyat marah, dia punish ahli politik. Secara kebetulan, kita bukan nak marah. Secara kebetulannya, majoriti yang berminat dalam bidang PBT, majoriti yang berminat dalam bidang Jabatan Parit dan Saliran, majoriti yang berminat dalam kerja pembangkasan undang-undang adalah orang Melayu. Okey? Yang kemudian yang marah kerana sentimen berlebihan menjaga tanah air yang kita cintai ini, kebetulan orang Melayu. Kita lah yang marah. Setiap kali kita lihat negara kita menjadi kacau, undang-undang tu masalah terpakai untuk kita. Tak percaya besok kau pergilah buat apa-apa dekat tanah-tanah rizak kerajaan ni. Tanam serai. Ni saya nak tanya tu di Shah Alam. Arwah dah. Tanam pisang je, korang tebang semua pokok pisang dia sepanjang sungai belakang Kuala Mancing Seksyen 24. Arwah dulu saya duduk beli pisang standar dengan dia, tanam di sepanjang sungai. Sungai tu rizak kerajaan. Kamu tebang semua pokok pisang arwah ni. Tak apalah saya kata dekat arwah. Nak buat macam mana? Tanah ni tanah milik Parit dan Saliran. Dia tak buat rumah pun. Arwah tanam pisang je. Pisang dia pun laku. Arwah pun dapatlah sedikit duit. Sebagai seorang pesara yang tak ada duit, arwah ni tebang pisang, datanglah jual. Kepada kami di Kuala Mancing ni, siapa nak beli, saya standar.
Kadang-kadang sebulan arwah boleh tebang lah 4-5 tandan jual pada kami. Bolehlah sedikit duit. Tebang. Sekarang saya nak tanya, kenapa sekarang kamu tak boleh bertindak? Bukan pokok pisang yang naik ni rumah. Yang naik ni segala macam. Siapa yang pernah mancing kolam Session 24 kenal arwah. Saya tak ingat dah arwah berjambang tu. Kan dulu arwah duk jual buah pisang kat kita. Arwah tebang je, bawa datang kolam mancing, tunggu depan kolam mancing. 3-4 tandan. Bukan selalu arwah boleh tebang pun. Kadang-kadang 2 minggu sekali dia tebang. Kita membelilah dekat dia standan. Bayarlah RM20, RM30 tengok jenis pisang yang dia tebang. Kemudian arwah ni bagi tahu kata dia dah tak boleh nak tanam pisang sebab pokok pisang dia semua ditebang. Dan dia diberi amaran jangan tanam lagi. Pokok pisang tak mencacatkan sungai, pokok pisang tanah tu pun tak dipakai. Cuma arwah menanam pisang di atas tanah milik PBT, di bala Jabatan Parit dan Saliran. Arwah pun penuhilah tanggungjawab ni. Walaupun pokok pisang ni tak menjejaskan, tapi undang-undang kata tak boleh cek makan dekat situ. Tak apalah. Sekarang saya nak tanya. Sebab arwah tak bayar apa-apa. Arwah nak bayar apa? Arwah pun jual pisang satu sikat, satu tandan berapa sen. Tak dapatlah arwah rasuahkan atau membayar pampasan. Maka kerana itu undang-undang berkuat kuasa pada arwah. Tapi yang lain ni, arwah yang lain ni hidup sekarang yang belum arwah ni, dia hasilkan pendapatan komersial yang sangat besar. Sedih bila cakap. Sebab dia bukan baru. Generasi yang saya perangi ketika saya jadi editor, penerbit kanan dari siasat, dah pencen dah semua. Naik, ingat penyakitnya sembuh. Berulang lagi. Jadi orang yang di grey area ni kita nak cari siapa mereka. Kita dah tak kata dah ini adalah salah kerajaan. Tak kira lah kerajaan PAS di negeri dia perintah ataupun kerajaan mana-mana di negeri PH yang dia perintah. Kita nak tahu PBT tu aja. Sebab dia berlaku daripada zaman dulu sampai sekarang. Siapa mereka? Grey ni kita nak tahu. Yang duduk dalam garis kelabu dan selamat IAIA ni. Yang tuan-tuan tak pernah menyerang mereka dan kita tak pernah menyerang mereka secara spesifik. Dia ni yang jaga bahagian penguatkuasaan. Aduan ketika dibuat oleh penduduk tempatan di bawah dia ketika itu menjadi YDP atau dia menjadi pegawai penguatkuasaan. Kita nak tengok semua data tu. Supaya penjawat awam mulai takut bahawa data dan juga tanggungjawab mereka didedahkan kepada rakyat setiap kali satu-satu isu dibuka. Supaya penjawat awam tahu bahawa maruah moral integriti mereka akan terdedah kepada khalayak ramai. Sekiranya pada waktu mereka berkuasa, mereka tidak menjalankan tugas. Jadi barulah PBT tu tahu, kata dia dipantau. Bukan tiap-tiap kali kita buat Esko kena jawab, Menteri Besar kena jawab, tak adil lah. Kita nak dedahkan orang yang ada jawatan tu. Dan ketika jawatan tu ada, dia tidak bertindak. Kita nak tahu siapa dia. Dia naik pangkat tak sekarang? Selepas dia tinggalkan tempat tu dengan bangunan 7-8 tingkat. Selepas dia tinggalkan tempat tu dengan kampung yang dibina dengan begitu besar sebagai kampung Rohingya. Tak dia naik pangkat selepas tu. Jadi kita kata, kalau ketika dia bertugas, dia tidak menampakkan kesungguhan dia dalam menegakkan undang-undang, macam mana dia boleh naik? Sedangkan dia meninggal banyak masalah yang hari ini kita kena perdebatkan. Pergaduh di antara kita. Kumpulan pro ke tindakan undang-undang dan kumpulan pro yang kemudiannya kata bagi sikit ruang ihsan. Kita maki segala pihak yang ada yang bernama kerajaan. Sedangkan isu dia saya kata daripada dulu, penjawat awam, PBT.